Ui. Try. Allah. Allahu Akbar. MJ geng. Saiz 1 kilo up ni. Wih. MJ pertama kita geng. Okay geng, bertemu lagi dengan aku Webpack Fishing. So pada petang ni macam biasa, aku nak casting lagi. Yang tempat hari tu aku hampir tertinggal dekat pulau ni geng. So sebenarnya tempat ni dia satu pulau. So bila air pasang besar, air tu akan masuk ke dalam pulau ni geng. Nasib baiklah masa tu aku sempat balik. Kalau tak, memang aku akan duduk kat pulau ni ya. Okay geng, tanpa melengah masa, jom kita repeat lagi spot yang pertama kali kita datang sini hari tu. Tengok hari tu kita dapat bulan geng. So aku nak cuba lagi tempat ni, macam ada macam menarik geng. So kita tak tahu spesies apa yang ada kat dalam ni. Rasa-rasanya ada spesies yang kita cari sebenarnya geng. Tapi tengoklah macam mana nanti. Harap-harap ada mana-mana sini. Korang stay tune lah. Okay geng, kita cuba repeat lagi tempat ni geng. Air hari ni belum pasang lagi. Air ni geng. Tapi hari ni air pasang, dia tak pasang besar geng, pasang kecil. So tak perlu risau lah. Macam hari tu memang king tide lah. Memang air dia melimpah sampai kat sini geng. So korang boleh tengok sebelah ni air dia geng. Ni, yang ni datang pasang lagi geng ni. Bila air king tide, dia masuk kat sini geng. Dia masuk. Memang rata lah ni. Air akan masuk ke dalam ni. Jadi ni air yang tertinggal ni geng. Boleh dikatakan air yang macam kolam lah. So aku rasa memang ada spesies yang kita nak cari kat dalam ni geng. Selain daripada bulan. So harap dia adalah nak menjambar gewang ataupun SP nanti. Nanti kita tengok lah. Kalau ada masa nanti aku akan terjah masuk ke dalam geng. Tapi kita tak bawa parang, tak pakai kebut. So biarkanlah dulu. Nanti kita cuba terjah. So macam biasa, setup yang aku gunakan rod Taichi Mino dan menggunakan Royal Kiki size 800, mainline 6LB dan juga leader DFC leader DFC 20. Kita pertaruhkan menggunakan popper Starlit 4 gram. Kita cuba dulu lah tengok. Nanti kita mungkin akan tukar gewang ataupun SP. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat masuk dalam ni lagi padu lah agaknya. Kat dalam tu agak dalam sikit airnya geng. Tapi yang nak masuk tu agak payah. Agak payah nak masuk dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak lekat. Marah dia, geng. Marah betul dengan ni Starlit 4 gram ni. Tapi sayang tak lekat. Kita cuba lagi. Ui. Baling terus strike. Baby dia ni. Baby bara. Kau panggil kau punya jiran, abang-abang, kakak-kakak. Tradising. Alhamdulillah tak kumpau kita hari ni, geng. Okay, kita cuba lagi. Ui. Strike. Allah. Oh, ui. Strike. Apa ni? Harap tak lucu lah. Oi, jangan masuk kayu. Jangan masuk kayu. Jangan masuk kayu. Patutlah. Dari tadi dia ada kejar-mengejar kat sini, geng. Rupanya dia ada, geng. Ada saiz ni. Allah Akbar. Yang ni ada saiz. Kolam L. Lama tak beraksi. Apa ni, geng? MJ, geng. Lama MJ. MJ on popper. Allahu Akbar. MJ, geng. Saiz 1 kilo up ni. Wih. Kita menggunakan rod Tai Chi Mino. Dia masih ganas, geng, MJ. Harap tak lepas lah. Mata ori. Grip ke atas, geng. Grip ke atas, geng. Sikit je. Alhamdulillah, geng.
Alhamdulillah geng. Tak sangka Pernah dengar kat sini orang selalu dapat jenahak kalau bottom lah. Tak sangka pula ada MJ geng. Saiz Saiz 1 kilo up ni. Ni geng. Tu. On purple. Gila. Patutlah tadi aku tengok macam ada kejar-mengejar ikan geng. So kita try lah baling purple. Baru jatuh dia terus ambil geng. Kita menggunakan rod Tai Chi Minnow 5 kaki geng. Dan juga kita menggunakan tali Limax 6LB, leader DFC 20LB. Purple Starlit 4 gram. Mantap geng. Ni kita ambil gambar. Alhamdulillah strike last minute. Kita dah nak balik dah ni. Geng, kita cuba lagi geng. Tak tahu masih ada ke tak ada, tapi nampak macam ada boiling. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi memang baru jatuh dia terus ambil geng.